kita dekat tapak venue Negeri Sembilan 7 Wonders Challenge. So tadi kita tengok depan tadi e-sport, kemah makan, bising. Okay, day 1. Jabatan Perhutanan Pilitan. Ni kita punya pameran lah. Biasanya pameran pentas. Okay, kita tak pendaftaran punya meja. PS system. Comel. Okay, so bila datang daripada sana ke sini, ini adalah meja pendaftaran. So ni meja pendaftaran dulu kat sini, barulah dekat sana venue. Lepas tu kat sini ada kredit tempat e-sport. Okay? Yeah. So kita nak pergi mana? Kita pergi buat round-round kampung. Kita nak buat bahan pasal Gunung Berembun ni. Pasal program Gunung Berembun ni. Esok kita ada apa? Esok kita ada Negeri Sembilan 7 Wonders Challenge 2.0. Untuk siri yang kedua di Seremban. Di Gunung Berembun. Ya. Macam ada pameran pun ada. Okey. Pameran pun Tok, ada. cakap Tok. Gerai-gerai KK pun ada. Tok, pandang sini Tok. Cakap apa ada? Gerai-gerai KK ada. Pameran daripada Jabatan Hutan, Perkhidmatan Pertanian. Semua ada. E-sport ada. E-sport untuk kanak-kanak. Yang penting ada sumpit. Ada sumpit. Ada tarian ni tarian rewang daripada di kampung orang asli. Kita tengahkan produk-produk orang asli. Yes. Itu suku daripada suku Temuan. Tarian Sewang. Yes. Suku Temuan. Negeri Daripada Sembilan. suku Temuan. Kita akan naik tengok. Pusing kawasan kampung. Ni kampung apa Tok? Ni kawasan Taman Rumah Rakyat. Taman Rumah Rakyat. Selamat petang kepada penduduk Rumah Rakyat Pantai. Kami adalah dari tim program 7 Wonders mendaki gunung besok pagi, Gunung Berembun. Jadi macam-macam program yang kami persembahkan besok pagi. Turun ramai-ramai di persimpangan rumah orang asli Gunung Berembun. Jadi pagi besok macam-macam persembahan ada. Peserta untuk mendaki gunung seramai 1,500 orang. Program pagi besok, aktiviti memperkenalkan tradisi orang asli. Aktiviti ini program 7 Wonders. 7 Wonders, ini program 7 Wonders mendaki Gunung Berembun. Anjuran Jabatan Belia dan Sukan dan juga cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua penduduk-penduduk kampung pantai. Kita ada makluman untuk hari ini. Okey, esok hari 10 Mei 2025 kita akan adakan Negeri Sembilan 7 Wonders Challenge. Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan melalui Pejabat Exco Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Sembilan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan, Majlis Sukan Negeri Sembilan, Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Negeri Sembilan akan menganjurkan Negeri Sembilan 7 Wonders Challenge Road to HSN 2025. Dengan ini, saya ingin menjemput semua untuk turut hadir bersama-sama bagi sama-sama menjayakan Negeri Sembilan 7 Wonders Challenge 2.0 siri yang kedua di Gunung Berembun, Seremban. Dari sana kita akan memperkenalkan banyak tradisi orang asli dan pelbagai aktiviti menarik yang akan dijalankan. Seramai 1,500 peserta akan turut serta dalam program hiking kita pada kali ini. Selain itu, kita juga akan memperkenalkan tradisi orang asli iaitu aktiviti anyaman, traf, mahmeri dan juga aktiviti menyumpit. Pelbagai pameran akan diadakan daripada Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan,
Jabatan Perkhidmatan Negeri Sembilan, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, dan juga kita akan adakan sukan elektronik iaitu e-sport secara percuma untuk semua remaja-remaja, belia-belia dan juga kanak-kanak yang berminat untuk bermain sukan elektronik. Akan terdapat pelbagai haiwan yang dibawa oleh Jabatan Perkhidmatan Negeri Sembilan, dan juga kita akan mengadakan saringan kesihatan yang dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Pelbagai jualan makanan juga akan dilakukan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Pantai. Oleh itu, saya menyeru agar semua beramai-ramai memeriahkan lagi Negeri Sembilan 7 Wonders Challenge di Gunung Berembun pada esok pagi. Marilah bersama-sama dengan 1,500 peserta hiking yang lain dan memeriahkan lagi pelbagai pameran dan juga jualan makanan yang akan diadakan pada esok hari. Berpeluh. Okay, so kita dah settle dengan Jabatan Penerangan. Kita dah pusing satu taman jalan pantai ni, dan juga kita dah pusing juga dekat kampung-kampung pantai ni. So next nak balik ke pejabat daerah semula, nak tengok adik-adik ni macam mana. And then esok kita akan tengoklah aktiviti dia dekat Negeri Sembilan 7 Wonders Challenge. Untuk siri yang kedua ni kan, dia ada kelainan sikit tau. Diorang ni #podium. #podium. Jadi mereka target untuk buat yang terbaik. Jadi esok saya akan sambung lagi vlog saya, tengok esok apa akan jadi. Okay? Esok saya buat tengok ais. Sekarang pukul apa? Dah dekat pukul 1. Dan kami membeli ayam di Roshaman. Masih seronok berjalan. Kita esok kita akan buat BBQ. So, kita akan BBQ dan mandi. Muka bolang Muka paling penat kan. Kan mesti tak mandi lagi daripada pagi. Dah mandi? Saya dah mandi. Wih. Patut saya mandi dulu. Kita, hero-hero kita dia menimbang sayur. Function man? Function Jad. Function Dia tengah fikir tau berapa banyak yang akan diperlukan. Lepas pun lagi satu. Tengok itu dah aku. Ayam. Sebab kita tak ada daging ke apa, so kita ambil ayam je. Tak cukup diorang nanti. Tak buat sosis. Sosis kan? Tak kat ni. Kena boleh. Yang Tak. Kita mencari box ais pula. Demi ayam. Demi ayam. Kat rumah ada banyak tapi lupa. Biasalah. Kalau seketul Amira dia memang lupa. Muka bolong ni. Ni Kak. Okey, jom. Kereta. Thank you. Taklah, satu lah tu yang besar. Bawa apa? satu. Masih mata gantung. Man. Yang penting muka confident lah. Weh, dia jalan macam kangaroo Ya. Alright. Oi, muka dapat dia. Besar ni. Perap ayam. Cukup lah, cukup je. Cukup. Banyak ni. Dah hancur lah. Dah. Okay, ini adalah fasa merasuah. Inilah masa-masa dia. Inilah masa-masanya. Wow. Mana? Tu kita punya ayam. Bukan. Bukan? Dia cakap macam tu. Dia kata apa? Tengah masak.
Siapa nak potong? Siapa nak potong? Mana ayam? Nak angkat kan? Wish, semua dah tidur. Ini rumah lelaki, balai raya untuk lelaki. Surau perempuan, semua dah sleeping. Tapi perempuan paling awal lah. Ya. Terus yang perempuan Boleh lah kita dulu. masih strong. Murang hantu ni bos. Tapi mata dah merewang. Di malam hari tim basuh ayam. Ush, berapa ekor ni weh? Sekejap lagi orang roti ambil dia punya bekas bau ayam. Ini merewang. Kesalahan kita. Masa saya akan merasa air tangan Aina. Cepat, betul kan daripada terlambat baik. Mana rendah apa. Yang bersin dalam ni. Itu bukan air tangan dah tu. Tu dah air ish. Yang bersin. Ini suri. Kita membantu. Nampak lah. Pun tak nampak. Rekod apa tu? Kita membantu. Inilah Wak. Tutup dulu. Kuat sikit. Tak nasi. Tak ada baby lah. Sini. Tutup lah. Tak apa. Asal dia punya jadi sini lah. Lantak lah. Nak mahal. Betul. Nak dia. Itu pun saya sebenarnya. Nanti kenapa? Mak saya. Dah, kenapa kamu ambil sama kamu? Kenapa dia macam? Tu try tutup dulu. Oh try. Lepas tu replay balik. Replay? Betul lah kan replay apa? Lantak dia lah. Betul. Buat yang Air tangan saya. Kalau ada mangkuk, saya akan macam ni. Tapi sebab dia tak ada mangkuk, kita pakai kaki. kita macam ni je. Ada kita pakai kaki je. Semua pakai kaki je. Ya. Untunglah rendahan saya tak nampak tinggi. Rekod lah. Terima kasih lah. Koreh bang. Ekor ni. Dah putus cili kali lah? Nak bersin ni. Ya. Dan mari. Dan Macam ni kata apa? kalau saya guna tangan tapi dah guna plastik ni nak guna tangan. Tak mudah kan? Di bawah ada sini. Hah? Tak bergaul dengan kat sini. Ya. Tak kan, saya tak bergaul macam ni. Saya introvert lah sebelum ni. Sekarang baru belajar nak bergaul lah. Weh, dah. Jadi kita kena buat kena cili sikit. Ni kena cabut. Habis lah. Daripada yang lepas kita letak apa? Jadikan tungku. Letak mana? Macam-macam lah. Borek ke lah. Saya rasa saya kena cakar dengan ayam lah. Pedih mat. Ayam tak potong kuku lagi. Apa-apa dia kena cakar. Dah kena fitnah. Tak. Member kat sini dah hasil kat sini. Tuang apa? Tuang sikit. Mana gigit punya ujung? Dia basah betul dia. Ya. Mazim. Wash.
Nak apa dah? Oh sorry nampak. Apa interframe tak lagi. Ya tu. Benda siap tak buat pagi. Dulu kampung ni aku tak masak pagi tu orang tak boleh. Orang ni baik. Sebaik macam tu. Potong 12 ke potong 14 ke berapa lagi Ustaz? Potong 16 ni asyik bagi bukan 18. Ni gemar besar bujung aku juga. Ini ubah dia ayam tu. Mana kebetai tadi? Kebetai satu je. Dah goncang ni. Tak apa ni. Pegang atas. Tapi kena gulung sikit. Ikat yang kebetai dah dulu tu banyak kebetai Ni ikat kebetai. Kebetai tadi mana? Keluar ini yang akak cuba tadi Dia masih lagi sikit daripada yang satu tu. Dia punya pendapat lah masuk saya. Ayam ni tinggal sikit ni. Tak boleh betul lah. Ya. Tak cukup kita perap. Ada aman. Tak. Nah. Semua dah lalat. Nak yang boleh buka ke yang tak boleh buka? Tak, nanti potong je. Tapi potong jangan potong plastik lah. Potong kebetai. Tak pergi mencurah. Tak boleh. Tak kita sangat pula pun. Dah. Air tangan Aina. Dia tak buat ke tangan. Cakar ada, tangan tak ada. Kena tinggal. Tu, yang tu tak. Ni angkat. Kita pegang blanket. Tidur lah yang lain tu. Bawa ayam. Bawa ayam. Bawa ayam. Tak kena Nazmi lah. So kalau nampak media sampai lambat sikit tu bang. Lambat sikit lah. Lambat sikit. Hidung tak. Kat belakang tu tengah rakam tau. Wish. Dia bontot dia lah. Dia tengah bontot punya kat dia. Krok. Itu yang kita tayangkan. Itulah tu. Masih tadi lagi dia tegur mana? Aduh Zat. Masih cantik walaupun di malam hari. Cuba. Dengan berlengah tak mandi. 24 jam lah. Dah bajet sampai. Baru dua sosis keluar. Finally. Akhirnya. Settle perap. Dan kita nak mandi dan tidurlah sekejap. Sementara. Tengok iBag. Suasana 5:30 pagi. Kita buat keluar. Budak-budak pendaftaran kat sana. Penat beli barang. 5:30 pagi. Duduk barang. Alright, saya Jam akan menunjukkan 6:30 pagi. So dah peserta dah start ramai. Kita nak tengok meja pendaftaran macam mana. Penang. Adalah medal yang kedua bagi edisi yang kedua. Tidur 30 minit je. Saya pula yang berdebar. Okay, saya bersama saya punya media. Terima kasih kepada semua warga Dini. Fighter. Oh, hang pakai baju gelap ni. Dia cakap dia pakai baju Di mana? Tak. Tayarlah tag ni orang tak nampak dia oi. Ini yang tidur berapa lama? Tak tidur Saya tu gigi sekarang kamu. Yang ni dah kan dekat mana? Otot-otot kita tuan-tuan puan. Anda dah start Robin? Okey, kita sedang Robin dulu sama-sama. Alah, macam tak dia semangat aja dah. Dengar dulu. Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Alamak. Ayat start, ayat kita ini Facebook. Let's get jealous over me. You can see me through the see. If you know me, then you know where to find. Hey, 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 hey. Ni lawak nyanyi ni lambat sampai. Motor rosak lah dah.
Kampung Kolam Air, tuan-tuan membuat tepukan gemuruh cantik dihasilkan daripada pohon-pohon semua jadi. Kita berikan tepukan gemuruh. Tuan-tuan, kita berikan tepukan gemuruh kepada persembahan silat dan silat warisan dalam kampung. Suara khususnya para peserta Negeri Sembilan Seven Wonders Challenge. Di mana suara anda? Are you ready? Baik, oleh kerana semua dah ready, saya tak nak ucap panjang. Saya nak ambil kesempatan nak rakamkan jutaan terima kasih pada semua yang terlibat menjayakan program kita yang kedua di daerah Seremban. Yang pertama di daerah Jempol, yang ini di daerah Seremban, terutamanya kepada tuan pegawai daerah yang digunakan oleh masyarakat orang asal untuk memburu. Hari ini ada dua pelepasan. Pelepasan yang pertama membangkitkan tetamu-tetamu terhormat. Pelepasan kedua adalah pelepasan kepada anda 1,500 orang peserta. Baiklah. Untuk daerah Seremban, jangan dapat mana. Kalau macam tu kita gelak. Okey, bagus. Nampak mudah, bagus. Okey, kita bagi tuan rumah lah. Dato' Asma tembak dulu. Dia tembak aja. Kamu macam mana nak tembak tepat. Buat, yang ini kita kira sama-sama. 3, 2, 1. Baiklah. Tuan-tuan, kita lepas bismillah. Tuan-tuan, Seremban 20 daerah Seremban Seven Wonders Challenge 2024. Peserta pelepasan yang kedua, ia akan mengambil masa jarak 3 minit. Okey, 3 minit ini tuan-tuan dan puan. Saya nak dengar suara paling meriah dari daerah Seremban. Cantik. 3, 2, 1, ombak dari belakang bawa ke depan. Boleh Alright, stand by. Untuk daerah Seremban. Are you ready? Dari belakang. Cakap tak dapat maju. 2, 1, ombak. Tepuklah tadi. Alright. Yo, are you ready?
This is the 7 Wonders Challenge. Let's go. Regular. Yo, kita mula dari pagi, langkah steady. Challenge datang, we ain't feeling sweaty. From the jungle to the city light, we keep moving, never lose our sight. Langit terbuka, mimpi dikejar, jiwa membara, takkan gusar. One by one we break through. This is our time, yeah, me and you. This is the 7 Wonders Challenge. Feel the fire, push the limits, reach up higher. Together we rise, tak kira halangan. 7 Wonders Challenge, satu perjuangan. Cuaca panas, but we stay strong, no time to fuss. Mind and muscle, both on play. We don't quit, that's our way. Dari Jempol sampai ke Rembau, Seremban padu, semangat tak jauh. Kuala Pilah, Tampin bertenaga, Port Dickson, Jelebu semua bersama. With every beat kita makin laju. 7 Wonders Challenge, yeah, we break through. This is the 7 Wonders Challenge, feel the fire. Push the limits, reach up higher. Together we rise, tak kira halangan. 7 Wonders Challenge, satu perjuangan. One team, one dream, never stop, keep it clean. 7 data, one big soul. We got heart, we got goal. This is the 7 Wonders Challenge, feel the pride. We stand tall, side by side, stronger together, we make our mark. 7 Wonders. Sekarang saya tekan air. Weh, Superwoman tu. Kaitan. Fashion dah, Ustaz Fashion. Mana ada fashion yang tidur 30 minit. So kita settle untuk pelepasan peserta, set up meja medal dan juga meja apa tadi? Water station. Tak sempat makan ke apa? Jadi kita makan. Tidur malam tadi 30 minit weh. Penat perap ayam. Kalau diorang kata tak sedap, terbakar diorang. Warning ya. Kredit kepada yang pemerap ayam. Ayam. Okay, bersama DJ YK. Ya. Terima kasih. Dan dikuasakan oleh Dewan Esko Pilihan dan Sukan Negeri Sembilan. This is Negeri Sembilan 7 Wonders 2.0. Podium. So inilah medal-medal kita. Betul kan? Betul dah. Tapi perlu duk tangguh. Okay, peserta kita dah start turun dan mereka pun dah start ambil medal. Tadi collection medal. Dari Singapura. Saya menunjukkan in-charge water station. Inilah in-charge water station kita. Kan? Ini asal ni. Ini asal. Ini kita punya staff yang baru. Kita yang baru. Abang daripada mana? Tak ada kerja cek kerja bang. Bagus bang. Sebab babe, dia tak boleh jadi MC lah. Lepas ni 7 Wonders ada MC perempuan, Nina. Tak nak. Siapa nak urut kan? Nanti MC boleh lari. Mana semua orang mana? Wah, tahniah kak, tahniah. Akhirnya turun sampai atas tak kak? Sampai atas. Akak daripada mana kak? Tengok kasut je, Daripada? Bahau. Daripada Bahau. Tapi kasut clean ni kak. Kantor dah pula. Alamak. Lagi kak, sikit lagi. Medal. Nampak dah saya berat di sini. Nampak dah saya berat. Ah.
Apa? Ush. Jom masuk. Kita nak keluarkan botol lagi basah-basah kan. Kidun Zuhur terlelap, bapak tak bersemangatnya, and diorang tengah BBQ. Tengoklah, tak semangat. Tak jadilah tepi pantai. Pula ni, mana datang motor? Ha? Apa nama dia? Betul-betul. Berapa? 1, 2, 3. Fast satu. 3 lampin. Paling dekat. Semalam siapa yang kedua sengah makan tilaf? Gila. Macam. Tanya dengan doktor nak apa? Saya sama dengan Okey. Lepas ramai-ramai Syabiar je. Awak dah tak biar je benda lah tu. Masak kan? Ha, biar. Dah ada chef kita. Bakar-bakar. Sedap. Komen. Sedap. Ian yang masak. Ian yang prep. Mungkin sebab terlampau lapar. Jujur. Jadi semuanya sedap. Pagi dah udah putuskan. Ya. Dia nak juga saya tolonglah saya. Ijat juga prep. Chef Ian. Apa? Komen? Komen dia buah hati lah tengok orang tolong bakar. Komen. Tengok je. Panas. Komen makanan. Oh, sedap. Kembang ah. Orang lain kot masak sebenarnya. Kembang ah. Orang lain yang buat. Aku masak tau. Semalam awak dah masuk bangkang kat sini ke? Ada masuk bangkang kat sini. Tamatlah untuk siri yang kedua kita. Betul. Driver kau? Yes. So bye-bye. Balai Raya Kampung Orang Asli Kolam Air, Jalan Pantai. Alhamdulillah. So yeah, that's all for this vlog. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih untuk semuanya. Secara jujurnya, siri yang kedua banyak mengajar, banyak sangat benda dan banyak juga improvement yang telah dilakukan. See you next di daerah yang seterusnya, Bukit Ramunia Tampin.